Ramai orang beli spek sebab frame cantik. Tapi lepas pakai seminggu, mula rasa pening, tak selesa, spek asyik jatuh. Sebenarnya bukan sebab power je. Ni 5 kesilapan masa pilih frame yang ramai orang buat. Ni, saya bukakan mata anda. Kesilapan pertama, pilih frame ikut trend, bukan ikut bentuk muka. Frame yang tak sesuai boleh buat spek nampak sengit, berat sebelah dan penglihatan jadi tak tepat. Kedua, frame terlalu besar atau terlalu kecil. Bila kaunter tak duduk betul-betul depan mata, fokus pun boleh lari dan mata cepat penat. Ketiga, tak kisah pasal berat frame. Frame berat tekan hidung dan telinga. Lama-lama bukan je sakit, tapi boleh buat kepala rasa tegang. Keempat, nose pad dan kaki frame tak sesuai. Bila spek asyik melurut turun, kita tolak naik tanpa sedar, mata pun mula hilang fokus dan tidak tetap. Kelima, cuba frame sekejap je. Frame selesa 30 saat belum tentu selesa 8 jam. Duduk tunduk pusing kepala dulu, baru tahu betul ke sesuai. Frame bukan sekadar rupa, dia tentukan keselesaan, fokus dan kesihatan mata anda setiap hari. Jadi sebelum beli, pastikan frame tu sesuai dengan muka, bukan sekadar cantik di cermin. Like, share dan subscribe YouTube channel kami untuk lebih banyak info menarik.